masuk bulan 2. Bulan 10 pilihan raya Melaka. Lepas tu hujung tahun pilihan raya Johor. Next year pilihan raya umum. Bukan lama, tapi dalam keadaan macam ni tak boleh. Tuan Faisal tak buat ajar penerangan. Yang duk buat sekarang ni siapa dia? Jadi kita minta supaya dia diganti. Supaya dia ini room kebangsaan nak naik tu tutup mic. Okey. Jadi kita minta dia digantikan dan dengan restructure yang kita buat dengan berhemah. Kita bagi tahu kepada umum bahawa kita gantikan kerana Tuan Faisal ni kita bagi peranan kat tempat lain. Jadi memang ni lah yang cadangan yang dibuat, tapi tak jadi juga. Tak jadi. Jadi bila tak jadi tu dia jadi masalah yang besar lah pada Bersatu. Sekarang ni pecah belah habis. Saya bagi tahu ketua-ketua penerangan bahagian pun dah pening kepala dengan Tuan Faisal ni. Bukan kata orang PAS saja. Orang Bersatu pun dah sakit kepala dengan dia ni. Sebab dia punya masalah ni, dia bagi ruang pada Pakatan Harapan untuk hentam kita. Sebagai contohnya, bila dia keluar kenyataan sebagai ketua penerangan Bersatu, sebahagian daripada Perikatan Nasional, dia kata parti PAS ni osobiah. Mana duk guna hujah ni? Mana duk guna? Tengok ketua penerangan Bersatu kata parti PAS osobiah. Lepas tu hari ni dia duk kata macam mana ahli PAS ni di harbiah jadi perangai macam ni. Dia menghina pula daripada sudut struktur parti PAS tu, daripada harbiah dan sebagainya. So benda-benda yang dia sebut ni dijadikan peluru kepada orang luar untuk hentam kita. Jadi saya tengoklah, saya bagi tahulah saya punya jangkaan saya. Sebab benda ni pernah berlaku pada Pakatan Rakyat dulu bila tidak menghormati sensitiviti. Saya bagi tahu kebanyakan kepimpinan Bersatu ni duk jumpa saya, dia kata, "Fik, tolonglah hang jadi speaker PAS tak, jadi tolong backup PAS." Saya tanya mereka pasal apa? Saya aku kena pecat mampu dia kata bukan apa. PAS ni kalau dia pergi dengan UMNO, Bersatu terkubur. 100% terkubur. Dia okey sekarang ni UMNO hanya UMNO ni setahu saya lah mereka tengah aim sekarang ni 60 hingga 80 kursi, bukan macam dulu dulu dia aim 100 kursi, dia nak bagi pada PAS 55 kursi. Dia pilih dulu kursi yang dia menang. Yang ni dia lain pula. Yang saya tahu rundingan dibuat, kursi mana yang dah menang itu dikekalkan kepada PAS dan UMNO hanya aim 60 hingga 80 kursi saja. Min apa? Separuh-separuh. Kursi ada 156. So 80 UMNO ambil, selebihnya PAS ambil separuh-separuh. Dia boleh menjadi, orang kata penyatuan mufakat nasional tu boleh sangat jadi sekarang ni. Ni yang rugi siapa? Rugi Parti Bersatu lah. Jadi semangat 46 lah nanti. Menteri Besar sepenggai, YB sepenggai. Jadi ini yang mereka kena jaga.